Hello guys, selamat datang di channel Crocodile Debak. Hari ini saya bermain dengan Dora dan Naura. Jadi ini orang baru juga guys. Saya main, lepas ni dia orang pun mungkin akan ada dengan channel saya. Ini first time mereka masuk channel saya. Jadi kita orang bermain game Boat Riot. Kau boleh nampak gambar dekat sini. Jadi jom kita main. naik ni. Sebelum jatuh kita kena spot check dulu. Okay, dah siap. Okay, ready. Kita akan jatuh di sini dalam 3, 2, 1. Tidak. Sangat laju. Mabuk ni. Jadi korang jangan lupa subscribe dan like channel saya Crocodile Debak. Nampaknya mati daripada Rania, daripada Dora. Nampaknya Naura dengan Crocodile Debak masih selamat di sini. Jadi kita orang akan berusaha. Ada bear kat situ. Oh. Jadi korang jangan lupa like dan subscribe channel saya. Kalau like tak ada, subscribe ada, okey dah. Jadi capaikan subscriber saya sampai 1000 guys. Jadi kita orang masih di sini. Agak jauh je perjalanan kita orang. Seram guys. Ni guys, nampak dalam ni macam seram je. Nampak bila nak sampai ni. Takutnya. Dengar bunyi-bunyi. Agak seram guys. Saya dengan orang masih di sini. Ursa tak dapat join. Wah! Laju. Tadi saya tak tahu apa benda ni. Mereka yang bawa kan. Saya tolong konakan. Alamak, berhenti tu kontak saya. Saya off suara Okay. Sekejap. Okay. Jadi agak seram juga game ni. Cuba kalau betul-betul real korang tiba-tiba dah dekat sini. Tiba-tiba korang rasa macam mana pendapat korang? Seram tak? Tapi ni batu-batu ni dalam air ni. Ish, seram guys. Agak seram guys game macam ni guys. Jadi korang dah tahu tadi dekat depan tadi saya dah gambar Boat Riot Korang jangan lupa subscribe channel saya. Ular oi, tolong. Terbalik. Laju. Woi. Terbalik. Okey, kita dah sampai dekat tempat pasir. Panas guys. Berpeluh ni. Tapi tanpa lari. Tiba-tiba matahari baby. Ding. Ni matahari kat Teletubbies guys. Jadi sangat pelik lah game ni. Bawa laju sikit. Seorang tu tiba-tiba hilang. Jangan. Dia hantu. Tak apalah, tak kisahkan lah. Jadi kita gerakkan saja. Tu guys. Tadi kat sana juga kat sini. Tadi kita dah pusing. Kita kat luar tadi tu. Jadi kita kat sini. Cancel. Kita bercantum supaya kita bekerjasama supaya jadi kuat sikit. Jadi mereka protection. Jadi kalau dia orang kita accident, dia orang yang kena, kita tak kena. Terima kasih atas protection. Jadi kita kena berhati-hati. Kalau orang bunyi kat atas kan.
Jadi jangan lupa subscribe channel saya. Sampai 1k subscriber. Woohoo. Woi. Woi, woi, kenapa ni? Mabuk ke ni? Mabuk ni. Pelik tak boleh orang tolong bawakan. Okey. Uish. Best guys. Oh, ni tarik Uish, punya apa tu? Oh, tak sakan. Jadi, tolong. Kenapa lagi birthday? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Headline kan Sekejap guys, kenapa jadi kat sini? Wait a minute. Kenapa tiba-tiba dekat sini? Ini tempat apa guys? Kenapa macam seram je? Kenapa macam seram je? Kenapa nenek tu pandang kita? Saya nak balik. Takut. Saya nak balik. Keluarkan kami daripada sini. Maaf ya kalau korang dengar bunyi-bunyi. Korang tak kisah kan? Wow. Okay, kita dah sampai kat tempat ni. Saya tutup suara dulu. Woi, kenapa macam ni? Betul-betul lah. Angkut pula. Baru pergi sana. Padam muka kita orang tolak kan? Jadi kita orang masih selamat di sini. Kita orang perhatikan dulu. Guys, mati guys. Tak nak sampai dos. Bismillah. Okay guys, maaf kalau dengar bunyi-bunyi pelik-pelik. Korang tak kisahkan ya. Okay, saya sampai sini untuk video kali ini. Saya dan Dora di sini. Okay guys, Naura dah hilang. Okay, sampai sini. Boleh buat di sini, Naura di sini, Dora di sini. Bye.